Seorang penjual burger telah pun didakwa merogol kanak-kanak berusia 12 tahun. Okay guys, jangan lupa follow, like, comment and share untuk dapatkan maklumat ataupun react yang menarik atas apa-apa isu, insyaAllah. Hello, hai, Assalamualaikum. Saya terbaca satu berita yang mana sebenarnya berita ni 12 Ogos lah, beberapa hari yang lepas, yang berlaku di Muar apabila seorang penjual burger telah pun didakwa merogol kanak-kanak berusia 12 tahun yang baru dikenali hanya satu hari, dan dia bawa budak ni naik kereta dan dia berhenti di kawasan parking berdekatan dengan rumah budak ni dan dia telah melakukan persetubuhan. Mungkin ada orang kata ini adalah suka sama suka kan, sebab berlaku dalam kereta dan budak tu pun ikut dia. Wallahualam, kita tak tahu fakta yang sebenar, dan lelaki ni pun tidak mengaku salah dan sedang dibicaralah. Dan apa yang berlaku adalah suka sama suka ataupun tidak, dia tetap didakwa di bawah Seksyen 376 mengandung kesiksaan, yang mana kalau didapati bersalah dia akan boleh dipenjara sehingga 20 tahun maksimum dan juga sebatan. So kerana dalam seksyen itu bawah umur ni 16 tahun ke bawah, sekiranya suka sama suka ke, ia tetap dikira sebagai rogol kerana dia masih kanak-kanak, istilah kanak-kanak itu kan. Jadi kepada para ibu bapa, kenalah take note ke mana anak-anak pergi. Saya faham kadang-kadang kita ambil tahu, cuma kadang-kadang anak ni banyak helahnya, banyak helahnya, tiba-tiba dia keluar kan. Cuma apa yang kita boleh usahakan adalah sentiasa melihat telefon dia dan apa yang dia berhubung dengan siapa, apps apa yang dia sentiasa tengok, dan sentiasa remind dia lah, sentiasa ingatkan anak-anak ini apa yang dilalui, apa yang dia buat di dalam social media itu sebenarnya boleh menyebabkan sekian. Perkara ini perlu diperjelaskan khususnya dalam konteks seksual, sebab mereka ni kadang-kadang ni masih tak berapa jelas sangat. Yang dia tahu keseronokan, dia tak tahu akibat dia sebalik itu. Jadi ibu bapa jangan rasa tebu untuk menyampaikan dan untuk mendakwah anak sendiri kan. Sebab saya sendiri pergi kepada sekolah-sekolah menyampaikan kesan dan sebagainya, macam-macam benda yang kita terima, macam-macam soalan, kisah dan isu daripada kalangan pelajar-pelajar. InsyaAllah satu hari kita akan buat konten dan menjawab soalan-soalan yang diberikan pada saya yang menunjukkan betapa kritikalnya zaman sekarang. Dan isu juga selain daripada itu, 376 16 tahun. Ada orang tanya, habis tu kalau umur dia 17 tahun macam mana? Adakah dia terselamat? Orang yang tidur dengan budak ni terselamat ke tidak? Ya, terselamat daripada Seksyen 376 kandung kesiksaan, tetapi dia tak selamat dari segi akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak. Seksyen 14 menyatakan bahawa itu dipanggil amang seksual lah, yang mana di dalam akta kesalahan seksual kanak-kanak dia mendefinisikan kanak-kanak itu bukan 16 tahun ke bawah tetapi 18 tahun ke bawah. Jadi kalau anda ada girlfriend, anda 19 tahun ada girlfriend umur 17 tahun, jangankan tidur bersama, anda bercakap atau berbual dengan dia secara seksual pun boleh dihukum penjara juga. So tolong kaji sikitlah akta ini. Mungkin ada masa nanti saya terangkan lebih jelas tentang akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak, yang mana sangat penting untuk para ibu bapa untuk ketahui dan menyampaikan dan menasihatkan anak-anak anda. Sekian, terima kasih.